Hi guys, welcome back to my channel for unboxing and review. So hari ni aku just nak unboxing dua Pokemon Takara Tomy. Tapi yang ni adalah part 7, part nombor 7. Untuk korang yang boleh tengok part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 dan juga part 6. Macam biasalah ada punya link tu semua kat description. So korang perlu tekan je lah kat bawah tu. So Pokemon first yang kita nak unboxing hari ni adalah Fuecoco. So ni package Pokemon Fuecoco tu. Lepas tu ini ada dia punya nombor ni MS04. Lepas tu dia punya brand lah, brand Takara Tomy. Yang ni Monster Collection. Lepas tu yang ni Fuecoco dia. Bawah dia tak ada apa sangat macam tu. Lepas tu belakang dia sekat tulis-tulisan Japanese macam tu je. Yang ni aku beli dekat Shopee. So sebab tu lah dia tak ada price tag ke apa tau. So tanpa buang masa kita buka Fuecoco ni. Yang ni aku dah beli lama tapi disebabkan busy tak sempat benda semua raya tu kan. So sekarang baru sempat nak buka. Sekejap aku buka dia punya ni. Macam susah sikit. Yang ni tape dia aku dah buka awal-awal tau supaya lagi senang. So ni Pokemon Fuecoco tu memang agak comel lah. Yang Fuecoco ni dia ni bukan kuku tau. Dia ni buaya. Lepas tu Fuecoco ni tu nama English dia, nama Japanese dia Hogeta macam tu. Yang Gator tu confirm lah alligator tau. So kita tengok kat bahagian muka dia dulu. Muka dia kalau kau tengok betul-betul dia ni macam apple kena slice pun ada juga tau. Merah putih-putih kan. Ni macam dia punya seed tu, apple seed tu kan. Macam lah lebih kurang. Tapi yang ni dia tak ada kaitan pun dengan yang apa apple yin tu, bukan. Lepas tu atas ni pun kalau tengok macam dia punya apple punya yang stem tu tau. Kan macam apple slice tu ada stem ada ni. Ni kalau warna coklat ke warna hijau dah ready dah. Macam ni stem dia ni dia punya leaf tu. Lepas tu yang Fuecoco ni kategori dia adalah fire crop Pokemon. Macam yang Totodile tu yang water crop Pokemon, yang ni fire crop. Maybe lepas ni kita ada dapat yang grass crop Pokemon. Maybe lah. Maybe gen ke 12 ke 13 macam tu lah. Dia kalau gen 10 mesti dia takkan guna yang Pokemon lebih kurang sama tau. Sebab yang ni dah buaya. Gen 10 confirm bukan buaya tau. Mesti gen ke 12 ke 13 macam tu lah. Maybe lah. So kita just perlu tunggu je lah. Lepas tu type Fuecoco ni kalau korang tak tahu dia ni confirm type fire. Sebab dah warna merah macam ni kan. Confirm dia type dia fire. Lepas tu kita tengok kat bahagian muka dia. Muka dia tak ada apa sangat. Just ada hidung macam tu je. Mata dia dan juga gigi dia. Gigi dia pada aku agak comel macam budak yang baru lahir tu kan. Macam maybe kan gigi dia ada jarang-jarang macam tu kan. 1-2 je. Lepas tu paint job dekat dia punya ni macam tak berapa nak cantik. Tapi pada aku boleh je lah. Okay je. Ni aku tak tahu apa benda dia punya ni. Tapi dia orang cakap benda ni macam cheese pun dia juga tahu. Macam cheese slice kan. Lepas tu Pokédex entry Fuecoco ni nombor dia 0909. Sebab dah gen ke 9 confirm dah 900 lebih. Lepas tu kat bahagian kaki dia pun comel juga. Oh aku baru pasal kaki dia ada macam cheese slice ni juga. Kaki dia kau tengok macam kaki gajah pun ada juga ke kaki dinosaur macam tu. Sebab dia ni reptile. Confirm lah kaki dia macam lebih kurang dinosaur gajah. Tapi gajah bukan reptile pun. Lepas tu belakang dia tak ada apa sangat. Just ada dia punya nombor ni H22 ni Takara Tomy. And ada dia punya cheese slice ni lagi. Ekor dia pada aku pun agak comel tau. Sumpah comel. Ni Fuecoco ni dia comel. Cuma dah evolution dia nanti jadi macam tu lah. Tak apa-apa nak comel lah. Lepas tu yang evolution Fuecoco ni dia ni stage 1 dia Fuecoco ni. Lepas tu dia ber-evolve dia jadi Crocalor. Kalau aku salah pun sorry. Dia buaya tu dia dah membesar. Tapi pada aku macam lagi tak cantik lah. Dia ada tambah macam apa sombrero yang atas tu. Macam dia punya topi tu. Lepas tu kat bahagian topi tu ada telur tau. Lepas tu yang Crocalor tu ber-evolve lagi sekali jadi Scaladage. Kalau aku salah pun sorry. Sumpah nama dia memang agak pelik. Lepas tu Fuecoco ni dia ada keluar dekat yang Pokemon Horizon. Dia partner dengan yang Roy. Lepas tu yang Fuecoco ni weakness dia weak dekat yang water type, ground type dan juga rock type Pokemon. Memang 3 type tu memang senang gila nak kalahkan yang Fuecoco ni. Lepas tu macam yang aku cakap tadi, yang Fuecoco ni ada keluar dekat yang Pokemon Horizon. Tapi yang sekarang punya dia dah ber-evolve jadi Crocalor tu tau, yang Roy punya partner tu. Tapi tak tahulah korang tengok video ni bila. Maybe korang tengok video ni time dia dah ber-evolve jadi yang Scaladage tu ke Scaladage macam tu lah. Tapi yang final evolve dia, final stage tu pada aku agak cantik lah. Pada yang second stage tu macam buruk sikit. Lepas tu yang Fuecoco ni memang kira kuat makan lah. Dia Fuecoco ni aku tengok dia macam ibarat macam Chespin tau. Yang Pokemon XYZ tu kan. Dia lebih kurang macam Chespin. Dia macam lembab-lembab macam tu. Lepas tu memang kuat gila makan. So inilah Pokemon first yang kita unboxing hari ni, Fuecoco. So tak dekat sini dulu. Aku kadang-kadang pelik tau dengan aku punya yang pusing ni. Dia ni tak ada bateri tau. Tapi bila dah ni dia boleh pusing sendiri tau. Baterinya ada aku cabut kat sini lah.
Tapi dia yang tu boleh pusing sini. Dia macam berantu kan juga. So lantakkan dia lah. So second Pokemon yang kita nak unboxing hari ni adalah Machamp. Dia bukan Machamp, dia Machamp. Dia kalau sebut laju memang sebut macam Machamp macam tu. Tapi sebenarnya dia Machamp. Macam ni ada nama dia Machamp ni. So ni dia punya paket dia. Yang ni paket dia ada nama brand dia lah, Takatomi. Lepas tu ada dia punya nama ni Moncolor EX, Monster Collection EX. EX ni aku tak tahu benda. Lepas tu ada dia punya ni lah Machamp. Lepas tu fighting type dia. Lepas tu berat dia 130 gram. Memang berat gila. Aku tak tahu dia makan apa. Yang ni packaging dia lain sikit. Sebab ni yang korang lama tak silap aku. Sebab yang sekarang punya dah dalam kotak tau. Yang Fuecoco punya tu pun dah kira lama tau. Lepas tu belakang dia tak ada apa. Cakap ada tulisan macam ni. Yang ni English punya benda tau. Ni made in Vietnam. So tanpa masa kita buka dia. So ni lah Pokemon Machamp tu. Pada aku yang ni design dia tak berapa nak cantik lah. Yang Machamp ni dia macam itik pun. Dia juga tahu itik ke buaya ni. Dia punya yang big ni kan. So yang Machamp ni dia ada tangan 4. Macam kalau tengok macam yang dekat cerita Ben 10 tu yang forearm. Tapi antara forearm dengan yang Machamp tu, Machamp ni tak silap aku dulu. Ni dah lama gila tau. Lepas tu Machamp ni nama Japanese dia adalah Kairiki. So kita tengok kat bahagian muka dia dulu. Muka dia kalau tengok ada big dia. Big dia macam itik. Tapi kalau tengok macam buaya pun dia juga tau. Aku tak tahu lah, maybe aku seorang je kot nampak macam buaya. Tapi dia macam itik ada buaya ke pelatipu. Tapi dia memang agak pelik sikit. Tapi yang penting dia bukan manusia. Lepas tu kat bahagian muka dia, dia cakap ada muka macam tu. Mata dia, hidung dia tak ada. Tapi dia ada macam pelik ni. Macam dinosaur pun ada juga tau. Dia punya pelik ni. Lepas tu tangan dia ada 4. Lepas tu pose tangan dia 4 ni terbuka. Yang lagi bukan 4, 2 ni terbuka. 2 lagi dia genggam macam nak tumbuk, macam nak serang macam tu. Lepas tu kategori Machamp ni dia adalah super power Pokemon. Tapi dia ni bukan super power pun. Dia macam boxer macam tu tau. Bukan boxer spender tu. Ni boxer yang orang boxing tu, boxer tu. Lepas tu dekat Machamp ni memang semua dia otot sado macam tu. Yang dia ada pakai yang dalam macam ni. Dalam warna hitam. Lepas tu type Machamp ni dia adalah fighting type. Yelah sebab bila dia dah sado macam ni, confirm dia akan fighting type tau. Sebab dia akan gunakan dia punya masa-masa ni semua untuk berlawan. Lepas tu yang Machamp ni dia keluar dekat yang gen utama sekali, yang Kanto region tu. Awal-awal Pokemon keluar dia memang dah keluar. Tapi aku memang tak berapa minat sangat lah dengan Pokemon yang Machamp ni. Sebab aku tak suka sangat yang fighting type Pokemon tau. Lepas tu kaki dia tak ada apa sangat. Kaki dia cakap macam kaki manusia macam tu. Just tak ada kuku. Tapi jari kaki dia ada 4 ke 3 ni. 3 je. Lepas tu ketuk kat bahagian dada dia. Dia cakap ada penjok ni tak berapa nak kemas tau. Dia ada cuma hitam-hitam macam tu. Tapi tak apalah kot. Tak nampak. Lepas tu belakang dia pelik tau. Dia belakang dia ada sado macam ni. Orang sado belakang dia ada macam ni ke? Aku tak pernah nampak. Aku tak pernah tengok pun. Aku rasa tak ada kot orang sado belakang macam ni ke. Tak tahu, maybe sebab ni Pokemon dia lain sikit kot. Tapi kalau tengok dari sini macam serangga pun dia juga tau. Kan macam pelik sikit. Kalau tengok macam ni macam serangga, macam kumbang pun dia juga. Lepas tu belakang dia tak ada apa cakap masa-masa macam tu je. And ada dia punya saudara macam tu je. Lepas tu evolution Machamp ni, dia first stage dia adalah Machop. Maybe yang chopping tu kot yang Machop kan. Lepas tu yang Machop tu berevolve jadi Machop. Yang cok cekik tu, aku tak tahu kenapa dia jadi nama macam tu. Lepas tu yang Machop tu berevolve jadi Machamp yang ni. Lepas tu yang Machamp ni pun dia ada yang shiny punya variant dan juga Gigantamax punya form. Yang Mega Evolve aku rasa tak ada lagi kot setakat ni. Maybe yang Legend ZA tu maybe ada kot. Tapi aku tengok dia punya leak macam tak ada tau. Dia punya yang Mega Evolve ni maybe ada, maybe tak ada, aku tak perasan. Kita just perlu tunggu je lah. Maybe ada lah kot. Sebab Machamp ni tak silap aku ramai orang suka kot. Lepas tu weakness yang Machamp ni, dia weak dengan yang flying type, psychic type dan juga fairy type Pokemon. Memang 3 type tu memang senang gila nak kalahkan Machamp ni. So inilah Pokemon last yang kita unboxing hari ni, Machamp. So inilah 2 Pokemon yang kita unboxing hari ni. Kita ada Machamp dan juga Fuecoco. So antara 2 ni, masa tu favourite korang? Favourite aku adalah yang Fuecoco ni. Antara fire type dengan fighting type ni, confirm aku akan pilih fire type. Lepas tu untuk kalian boleh tengok aku unboxing Pokemon Takatomi part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6. Macam biasa ada punya link tu semua kat description. And aku ada buat juga lah cupcake Pokemon dan juga donut Pokemon. Macam biasa lah ada punya link tu semua kat description. So tu je lah. Until next video. Bye.